Belum lagi tu. Belum Kalau lagi. Tak slide apalah. belum. Nanti kena masukkan rujukan tau. Korang boleh tiru. Ni siapa kat ni? Korang boleh tiru style yang tu lah apa. Dekat situ pembentangan yang aku bagi tu. Dekat situ adalah cara-cara nak buat apa semua kan. Letak kat belakang rujukan dan apa semua. Lepas tu kalau tengok lagi dekat sini, dia cakap menghubungkan sejarah kebajikan sesuai dengan perubahan masyarakat. Kemungkinan kita kena lari sikit daripada topik pembelajaran kita tu. Sebabnya kat sini dia suruh hubung kaitkan antara ni tau. Yang leceh sikit. Jai, tempat aku agak bising sikit. Aku bawa kat luar ni. Sebab rumah aku dia tengah terlelap pula. Tak nak ganggu. Mencari tempat je. Kan? Sekarang ni kita ada markah untuk kreativiti tau. Boleh tak aku nak minta korang jangan pakai slide yang gambar biasa tu. Korang kan ada pengalaman kan buat daripada yang human grow tu kan. Aku nak korang pakai Gemini ataupun ChatGPT. Bagi kreativiti sikit. Sebabnya kita ada makan kreativiti, sayang lah kan kalau kita kurangkan kan. Boleh tak nak minta tolong? Korang kan ada pengalaman kan. Sebelum ni yang human grow pun kena buat juga tak salah aku. Pakai Gemini, ChatGPT. Korang boleh tak? Semua. Macam human grow yang masa presentation bab tu kan topik kan korang buat pakai ChatGPT, Gemini bagi cantik menarik. Human growth tu kalau kumpulan kita orang edit guna slide Canva je, tak guna ChatGPT dengan Gemini tu. Tahulah kumpulan lain ke, boleh tanya yang lain. Korang Weh, tak kita korang semua tak satu pandai. kelas tau. Tak, maksud aku mungkin Ama. kumpulan. Maksud aku kalau kumpulan korang ada yang guna ChatGPT ke, kalau kumpulan aku tak. Oh ya yeah. Gemini. Korang tahu tak cara nak guna Gemini dengan ChatGPT macam mana? Tak tahu. Okey, macam ni. Korang masukkan penulisan. Contohnya korang tulis dekat korang dulu Gemini. Nak aku ajar. Adalah Gemini. Korang tekan kat image. Lepas tu korang masukkan penulisan. Bla. Nanti dia akan buat. Tulisan korang punya slide tu. Buat slide yang menarik. Pasal tu ke nanti. Bagi aku lagi menarik kan sebab pakai Gemini ni, dia macam yang doktor cerita lah. Hari tu kan doktor suruh buat 2 perbandingan slide kan. Antara yang pakai AI dengan yang tak pakai AI, kita nak pilih yang mana. Macam tu lah. Cumanya penulisan tu kena check lah. Kalau penulisan tu berubah, korang kena ulang lah baik kali. Sampai Gemini tu bagi penulisan yang sebiji macam korang nak. Cuba try dulu. Cuba korang try dulu. Jadi tak? Pakai... Siapa yang pakai laptop boleh lah. Sebabnya memang dekat sini doktor nak slide yang ringkas tapi menarik. Kita pun Gen Z kan. Gen Z kita buat style Gen Z lah. Kita memang AI di mana-mana. Cyber pun pakai AI. Alang-alang present pun pakai AI lah.
Aku dah buka laptop lah, nak kena buat macam mana. Cuba copy satu penulisan dekat gambar tu. Tak kisahlah penulisan apa. Lepas tu pastekan dekat Gemini. Costas tu Gemini. Kau pastekan, kau tekan dengan dia, cuba buat gambar slide presentation. Nanti dia akan buat. Ambil, kau copy dulu yang dekat gambar yang penulisan sebelum ni lah, yang kosong tu. Sekejap. Tak Boleh apa, dia tak apa. WhatsApp lambat tu kat laptop. WhatsApp lambat Aku try copy jap. Itulah aku copy bahasa Masjid Zahir ni. Salin. Keluar pula. Kalau masukkan seluruh file tak boleh. Tak boleh, kena satu-satu. Sebab nanti dia akan lari punya. AI ni masalah dia akan lari. Kena satu-satu. Okey tu, macam tu kan menarik kan style dia kan. Tak terlampau ni sangat. Lebih kurang macam tu. Contoh ni, sekejap aku tunjuk kat korang. Nak lagi cantik pun boleh. Ikut style korang nak macam mana. Yang penting markah 2 tu lah. Doktor sebenarnya kalau lebih berfokus kepada penulisan yang ringkas tetapi menarik lah. Kalau terlalu panjang-panjang doktor pun pening kepala. Tu contoh. Kepentingan Masjid Zahir, lepas tu bla 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 bla. Macam tu je, fokus kepada ni. Boleh tak? Korang faham tak gambaran dia nak buat macam mana? Boleh cuba.
Boleh cuba tak? Kalau tak faham, cakap sekarang sebab nanti hari Selasa ni kita dah present. Tapi nanti macam tak banyak pattern ke? Tak banyak pattern. Maksud? Aku rasa macam masuk Farisha, macam seorang ni kan prom satu lagi, seorang ni prom satu lagi. Jadi dia punya pattern tu bercampur macam tu kan. Betul. Bercampur. Sebab dia tak selari lah. Sebab orang lain kan prom dia punya slide masing-masing. So jadi dia punya corak tu lain-lain lah. Tak apalah. Maksudnya Memang nak buat bercampur. bercampur. Tak adalah ikut bab lah. Maksud aku ikut bab lah. Contohnya kalau Masjid Zahir, style dia Masjid Zahir. Kalau tajuk ni style dia lain. So maksudnya kalau nak prom tu, untuk Masjid Zahir kan ada 2 orang buat. So kena seorang je lah yang prom tu. Sebab kalau 2 orang Orang je lah. faham. Tu maksud Tak aku, sebab Farisha. faham. Ya. Tak lah. Maksud aku senang je pakai AI. Just kau paste kan nanti dia buat. Seorang pun tak apa buat. Faham. Ingat tadi seorang satu prom jadi pening kan, macam-macam corak ada. Oh tak adalah. Okay, Yale ada masalah ke? Ada macam kurang faham? Tak apa, kalau kurang faham cakap je, kita bijak kat sini. Yang macam kurang jelas ke? Sebab nanti korang boleh guna juga kemahiran ni. Nanti nak buat slide presentation saya makan datang. Kasih menarik. Weh, kejap. Macam mana korang buat prom tu? Kau letak apa je? Akulah. Dia ni aku suruh buat slide, dia pergi bagi aku 6 pages ni. Apa? Okay, sekejap. Dia suruh kau study tu. Suruh Tak study. lah. Ah, Aku kena ganyam. Contoh macam ni, prom dia. Apply. Kau, aku hantar gambar sekejap. Wajib tekan ni tau. Tekan yang dekat image tu. Sebabnya kadang dia tak faham. Macam tu. Just nanti dia akan buat. Cumanya kau wajib tekan yang image tu lah. Sebabnya image tu nanti dia akan tentukan sama ada kau punya tu jadi apa penulisan atau jadi gambar. Okay. Good. Boleh boleh, bagus lah. Yalen okey ke? Buat masa ni AI ni? Aku dapat dia tapi tak lawa. Tak lawa? Hantar gambar. Jadi macam sabar. Jadi macam ni. Bergantung kau sebenarnya nak susun ikut kriteria kau. Contohnya lah buatkan satu gambar berkaitan dengan Masjid Zahir. Kalau kau tulis berkaitan Masjid Zahir, lepas tu dia keluar macam tu. Ikutlah style. Ni pun aku terpengaruh dengan Human Grow ni. Doktor nak slide menarik. Lala buat juga pakai AI.
Sekejap nak tengok tak dapat apa aku hantar. Boleh hantar je, tak apa. Dia AI ni kita kena banyak kali prompt dia lah. Kalau macam aku sekali dapat lak. Cumanya nanti penulisan dekat slide presentation tu tak panjang-panjang tau. Aku takut nanti memang akan lebih 20 minit. Aku send dari laptop so dia dalam bentuk file tak apa kau? File? Mm-mm. Mak, kalau gambar ni. Ya Allah, kau ni apa? Aku sangat Buatlah nak. aku. Terkejut aku tengok file lu. Ya Makcik Allah. mana weh? Mana penulisan hilang. Aduh. Tapi saya tu lah. Aku tak ada weh dapat. Alamak. Aku tak ada dalam bentuk gambar. Hara tu. Padahal dah letak Mana- image dah. Tak, kau masukkan tak penulisan yang aku tulis, yang prompt dia tu? Boleh tak lah. Ah. Aku tak buka WhatsApp sekejap. Aku try guna ChatGPT boleh kot sebab aku punya premium. Premium. Boleh, ChatGPT boleh tu boleh. Alamak, asal tak ada penulisan ni? Lain macam kau punya gambar ni. Rambut aku. Mengecewakan. Aduh, ai. Aku Ma, pakai Gemini kalau sebab macam dia nak compilekan semua slide tu nanti macam mana? Letak dalam doc ke apa? doc macam mana? Tak masuk aku nak Tak. compilekan semua slide tu nanti. Compile. Pakai gambar je lah. Letak dalam gambar je lah. Gambar tu. Paste gambar je lah. Kau Gambar je copy lah. paste je. Oh, okay. Itulah part yang paling mudah dia. Cumanya Tapi kena ada idea lah. Tapi mudah Apa? dia keluar gambar lelaki tu tadi tu seram tu. Gambar lelaki. Janganlah. Aku buat selama ni okey je. Pelik aku. Mungkin sebab tak pernah buat kot. First time. Pengalaman baru. Nanti bila korang intern nanti disuruh buat poster boleh pakai AI. Tak payah pening-pening kepala nak serabut. Nak edit ni AI je. Jadi semua. Mula dah bising dia. Macam tu boleh. Cumanya kena jangan panjang sangat lah penulisan dalam slide tu. Sebabnya dekat rubrik doktor kata penulisan pendek je. Doktor nak tengok uraian tu. Kita cakap sendiri. Buatnya. Itulah aku edit yang prompt kau bagi tu untuk ni. Ulama Kedah pula. Sebab yang aku hantar tu aku tak edit apa-apa lagi prompt. Just suruh dia buat slide je. Oh, kalau jadi okey lah. Gambaran dia macam tu lah. Buat ringkas je. Maksudnya macam yang Masjid Zahir tu. Point je. Sekejap. Ni contoh lah. Contoh gambar. Aku tunjuk kat kau. Ni pun nak kata gempak boleh juga. Tapi ni contoh je lah. Tak semestinya korang boleh tiru. Korang nak tiru. Mungkin korang ada idea. Ada setengah. Mungkin ada orang minat lebih ke arah kartun. Lebih ke arah realistik. Contoh macam tu. Gambaran dia lah. Bagus juga AI ni. Dia siap boleh ambil lagi gambar orang ni.
aku bagi penulisannya, dia gambar, dia ambilkan. Okay lah, kira semua mahir lah kan guna AI ni kan. Mahir, siapa je tak mahir. InsyaAllah. Mahir. Mahir tu mahir. Buat slide tu belum tahu lah. Boleh cuba lah. Buat Mah- slide lah. Dia pandai apa. tak Tak pandai jauh je. lah, Mi. Takut jadi Cuba keluar dulu, gambar cuba dulu. lelaki ramai-ramai tu version 2. Janganlah mungkin. Tak adalah, aku buat jadi sekalian tu. Kau buat jadi, Mi. Aku pernah try, Mi. Tapi tak jadi. Harap tu. Tak apa lah. Tak Nanti. apa, Kau lah try Ima. dulu. Kau dah next level punya AI. Okay, tak apa. Korang Apa try dia? dulu. Nanti kalau tak jadi, maklumkan aku boleh buatkan korang punya. InsyaAllah nanti cuba. Boleh je. Cuba. Boleh. Satu design je cukup. Persatuan Okay. Kedah satu, Merumawasa satu. Semua tu lah. Okay lah. Ni apa? Gambar apa pula ni? tak. Kali ni betul. Yang ni aku selawar dah. Ah, Cuba dia letak gambar. Kali ni ni ada- betul. Tak adalah. Sebab dia dah dah tengok gambar lelaki ramai tadi, macam serba salah dah tengok gambar lagi satu ni. Trauma, Sat. Ya, Dia tak aku je rasa lah. kan. ChatGPT boleh lah. Kenal aku nak harap tu. Aku pakai ChatGPT Gemini tak? tau. Aku punya gambar ChatGPT tunjuk tu. aku beli weh. Aku dapat ChatGPT akan Chatting ni. Kalau lawa. Kalau tak lawa, pandai-pandai lah. Tak apa, boleh. Kita buat sama-sama. Muka TNC. Ni kalau kau nak ambil tiru contoh apa gambar yang aku ambil pun boleh. Tak kisah mana-mana. Ikut style korang lah. Korang yang nak design. Aku rasa yang aku hantar tu dah lawa dah. Aku nak guna yang tu je lah. Boleh, tak kisah mana-mana. Ikut style masing-masing. Weh, Farisha, macam mana kau buat dia jadi pendek, weh? Dia jadi menegak kan. Macam buku kan. Ha? Yang kau ni lah. Yang dapat hasil dia. Ha. Aku suruh dia buat slide lah. Buat slide. Aku guna Ha. prompt yang Amar bagi lah. Edit ni lah. Okay. Kau ulama Kedah. Mantap. Aku dah melahirkan generasi yang menggunakan AI. Mantap. Ya kalau ada tesis nama Amar jangan ambil. Weh. Macam tak tahu je. Panjang tu nanti nama tesis tu. Aduh. Okay, kita berpindah ke agenda seterusnya. Lepas tu penyampaian je lah tersusun bla 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 bla. Ni tak apalah, ni ikut gaya korang sendiri lah korang nak jelaskan. Penggunaan bahan bantu yang efektif, menarik dan menyokong pemahaman tanpa terlalu banyak teks. Itulah maksud aku tu. Doktor tak nak banyak teks. Lebih kepada bullet point lepas tu jelaskan. Lepas tu setiap ahli kumpulan terlibat secara aktif dalam pembentangan dan menunjukkan kerjasama yang baik. Yang untuk keterlibatan kerjasama tu hari Selasa malam ni lah baru kita try. Buat masa ni rasa okey je kot. Kecuali baiki slide dengan tu lah. Lepas tu ni aku nak tanya ni. Kan aku buat pengenalan kan. Pengenalan tu aku kena cerita pasal pengenalan sejarah Kedah ke? Aku kena cerita pasal pengenalan latar belakang fail? Fine kot sebab nanti yang mana buat isi tu yang akan cerita pasal sejarah-sejarah tu. Latar belakang fail lah. Maksudnya aku cerita fail yang ditemukan macam mana apa semua gitu-gitu. Itulah aku pun pelik jugalah apa rubrik yang baru Dr. bagi ni. Sebab rubrik yang sebelum ni macam dia masuk pengenalan santai je. Tak adalah nak review file ke apa. Yelah kalau macam tu pengenalan tu aku buat tu je lah yang latar belakang file. Tapi pengenalan tu nak sentuh sikit tak pasal sejarah kedatangan Islam tu secara ringkas?
Sentuh lah juga so nanti orang faham. Lagipun takut part kita orang listener lagi tak faham. Aku jelaskan secara ringkas lah, umum je. Umum je. Sambil tu aku Nanti- masukkan sekali lah, apa? Nanti apa? Nanti kau link lah dengan orang yang akan present part tu. Part tu. Maksudnya katakanlah gambaran dia, aku cerita sejarah kedatangan Islam secara umum. Lepas tu aku masuk pasal latar belakang file lah, dari segi penulisan dia pakai tulisan apa. Lepas tu dia punya gaya penulisan, tata bahasa dia pakai tata bahasa apa macam tu Okey, aku faham. Itulah sebab pengenalan ni pening sikit ni, macam dia lari sikit lah daripada tajuk kita sebab dia nak review file pula. Kalau macam tu nak review file baik ala-ala aku bawa yang kita print hari tu sebagai Bawa bukti. je. Lampiran nak masukkan tak? Dia tak payah. Aku rasa kalau nak masukkan pun sikit-sikit kot sebab yang aku tengok tu macam banyak je. Semua kau masukkan. Memang semua ada 22. Biar dah hantar dah pun. Benda dah submit. Dia dah submit. Itulah sebabnya aku hari tu ada grup live bentang. Grup live tunjuk kat doktor. Ada orang kan dapat tunjuk kat doktor. Doktor cakap masukkan gambar lampiran tu banyak-banyak. Itu yang aku cakap, gambar banyak-banyak memang aku masuk banyak-banyak. Dia terinspirasi tu. Jadi yang lampiran tu perlu tak untuk pembentangan ni ke tak payah rujukan je? Lampiran tak payahlah, nanti bawa je terus kertas tu. Bawa kertas just tunjuk-tunjuk macam tu je lah. Boleh. Okey, kalau macam tu settle lah. Buat masa ni lah. Lama juga presentation kita ni. Lama kat AI lah tadi. Dah boleh. Nanti Selasa malam pukul 9 kita jumpa. Kita presentation. Cumanya aku rasa akan lama jugalah. Kalau kita dapat tepat-tepat 20 minit, pukul 10 boleh habis. Kalau macam kita asyik ulang mungkin lama sikit kot. Bergantung kita lah. Yang presentation tu yang Selasa tu kau nak buat face to face ke online ke apa? Online je. Nanti aku tetapkan masa 20 minit kita buat presentation sebenar macam kita present dekat depan. Cumanya ikut kau lah nak baca skrip ke apa. Cumanya nanti Rabu tu dah start hafal lah. Macam tu je. Yang ni kau nak baca skrip pun boleh Selasa malam tu. Nak tentukan masa je. Skrip kau tu tepat-tepat tak? 20 minit. Macam tu je gambaran dia. Okay, faham. Semua kau nak AI? AI apa? Nanti malah dia hantar kat chat box. Tak faham. AI maksud? Tak ada, aku gurau je. Aku kata ada ke prompt AI yang untuk lip sync. Kita lip sync je. Aduh, lemak. Tanggup tu. Kau dah lah dimudahkan nak lip sync pula. Kalau macam tu aku pun nak siap. Gen Z bro. Betul Gen Z ni. Memang betul-betul kita gunakan Gen Z sebaiknya Okey lah, kalau macam tu malam kita jumpalah. Okay, Recording. Okay. Nanti recording siapa masukkan? Hantar masukkan terus lah. Masukkan terus je dekat OL. Tapi nanti tak cukup ni. Apa nama tu? MB? Lagi tak ni muat. Masukkan kat YouTube lah. Masukkan kat YouTube link dia. Lepas tu link dia bagi dekat ni. Ingat terus hantar rakaman ni. Yalah. Tak boleh. Okey lah, terima kasih semua. Nanti Selasa malam kita jumpa balik. Sama-sama. Terima kasih. Okey, mantap. Alright, thank you, Du.